Assalamualaikum. Hari ni kita mai buat tom yum potek putih dah. Mari tengok cara-cara yo lagu mana. Mula-mula kita buat air masuk dulu dah. Lepas tu kita buat tengah masak, akan tumas, serah, kuah, bayam besar, bayam putih masuk dah. Kita nak royak dah. Ni cara buat tom yum potek hak mudah sekali dah ni. Lepas tu tunggu air gelegak dulu dah. Agak tak air gelegak dah ke. Kita buat dah 5 puruk masuk. Lepas tu isi ikan dah. Ni kita pakai isi ikan syakak dah. Kalau pergi nak pakai seko tak apa dah. Ni kita pakai kerak je dah. Kita tunggu isi ikan tu masak dulu dah. Agak tu isi ikan tu masak dah ke. Kita tengok kakah je dah. Kakah je sakar 2 sudu kita buh. Lepas tu baking hujung sudu ataupun suka hati ada. Lepas tu garam 2 sudu. Kucau-kucau kakah tu acur dulu dah. Agak tercur okey kita buh udang dengan sotong masuk dah. Lepas tu kita tunggu biar udang dengan sotong tu kau dah masak jangan masak sangat tak sedap makan kan manis dia tak ada. Agak tu boleh dah kita buat A5 masuk. A5 ni kita pakai air 2 sudu setengah dah. Kalau piauh masak boleh lebih tak apa dah. Kucau-kucau dia tu serah kecak tengok. Kalau rasa sedap dah kita buh lada burung masuk dah. Lepas tu susu cair sikit masuk. Kucau-kucau biar terata dulu dah. Agak terata dah kita buh daun lasih daun huruf H dah. Kucau biar daun lasih tu daun huruf H dah biar masak dulu sikit dah. Masak kadang ni boleh dah dah. Hati tekik buh makuk dah. Kalau piak kena menu kita buat jangan lupa dah tekan like tekan share bagi buat sains-sains. Lepas tu jangan lupa tekan follow ataupun tekan tiktam dah. Ni kita bagi cara-cara mudah kali dah dah. Kalau piak terawak boleh kita rada. Kalau tak faham boleh tanya oleh komen dah.